Service sport day. Ni service sport. Ini service sport. Itu pun service sport juga. Hari ni service sport day. Yang itu sikit-sikit nak kena fork. Yang itu steering pole. So korang tengok ni mileage dia. Lawa meter dia warna biru. 18,000 ni first time service sport. Korang tengok hasil dia macam mana. Tengok hasil dia macam mana. So apa efek dia kalau korang tak service sport, minyak akan berkurangan. Bila berkurangan dia jadi tahi ke dalam ni. Bila jadi tahi, ni semua boleh pecah. Bila pecah pula ni, batang tiup fork ni akan calar. Korang tahu tak harga sebatang tiup fork ni berapa? Korang servis sendiri, sebatang tiup fork ni harga berapa? Itu baru batang tiup, belum tukar osil dasil. Dengan abang untuk servis sport 15,000 ke atas bolehlah servis. Jaga korang punya maintenance motor ni. Kalau tak makan modal geng. Makan apa? Mama modal. Ini pun servis sport juga. Tengok macam mana. Ni dah campur petrol ni. Semua sikit minyak dia. Ada separuh kedai dia tak cuci. Kita cuci dalam dia. Separuh kedai buka buang minyak, tambah minyak baru. Kita cuci bagi bersih dulu. Ini kita dah tukar spring Kalau korang nak sedap servis tukar spring baru sedap. Belanja sikit je. Nampak? Nampak? Oh, sedap. Okey. So kalau korang servis kat TG, korang boleh request sekali nak rendah berapa inci, nak setting macam mana, kita akan belanja je. Tak ada tambahan Tapi nak sedap tambah spring fork. Mana nak hantar servis, nak touch up ke, nak masuk slot spec ke apa ke, Roger cepat Tornado Garage. Takut penuh. Terima